7 jenis makanan bahaya yang buat sendi makin kering dan lutut makin mencucuk. Save video ni siap-siap. Kau mungkin tengah makan salah satu hari-hari tapi tak tahu dia perlahan-lahan tengah minum pelincir dalam sendi kau. Ini mungkin sebabnya. Pertama, makanan bergoreng minyak recycle. Gorengan berulang kali ni tinggi radikal bebas yang buat tisu sendi cepat rosak. Kedua, daging proses. Nugget, sausage, burger frozen. Penuh dengan bahan pengawet, sodium tinggi, buat radang dalam badan jadi kronik. Ketiga, gula berlebihan. Air gas, air kotak, dessert manis, semua ni percepatkan keradangan dalam sendi. Keempat, makanan tinggi garam. Kicap pekat, kerepek masin, jeruk, buat sendi tahan air, rasa ketat dan tegang. Kelima, makanan dalam tin. Contoh, sardin, kacang panggang, tinggi natrium dan boleh buat tubuh tahan cecair. Keenam, roti putih dan karbo proses. Naikkan gula darah mendadak, ganggu keseimbangan hormon dan berat badan. Ketujuh, tak cukup air kosong. Ni paling ramai terlepas pandang. Bila badan kurang air, sendi pun jadi kering. Semua ni kalau dah jadi tabiat, lutut kau akan rasa lebih cepat haus, ketat dan mula mencucuk bila bergerak. Kalau kau nak bantu dari dalam dan tak nak terus rasa bergantung ubat, aku sendiri pilih cara paling senang, aku minum Just Lenix. Dalam Just Lenix ni, ada kunyit, temulawak, halba, misai kucing, herba yang bantu. Kurangkan keradangan sendi, lembapkan semula pelincir dalam rawan dan bantu kuatkan lutut yang makin lemah. Minum 1 sachet pagi, 1 malam. Tak perlu bancuh. Koyak, minum terus. Tekan save sekarang. Dan kalau kau ready nak jaga lutut dari sekarang, tekan beg kuning tu, tengok sendiri review Just Lenix.